masuk ikut sini pula. Tempat itu je tadi masuk ikut sini. Bismillah. Oh. Tuan. Kayaknya sini. Dia tinggalkan kita Assalamualaikum semua, kita mancing lagi tempat-tempat itulah. Oma dia tak puas hati kan. Itu bukan tak puas hati, tak puas mancing. Mancing mana ada puas. Mancing mana pernah puas. Jom kita pergi sebelah sini pula. Hari tu sebelah sana. Korang ikut. Tempat masuk dia senang sikit lah. Daripada masuk ke sana kan. Dia macam memang tempat orang memancing lah. Sebab ada jalan macam orang lalu lalang. Assalamualaikum. Baru letak je 5 minit dah dapat rezeki. Ikan apa? Ikan putih ya? Semua macam ni ikan putih. Ikan jenis-jenis macam ni lah. Kita panggil ikan putih. Dapat lagi, kita nak lebih banyak lagi. Cuaca hari ni baik, tak hujan. Macam hari tu hujan kan. Hari ni kita teruskan memancing. Tak sempat nak setting video. Dah ada rezeki. Wah, dia punya joran ni macam kita punya yang ni je. Pakai lepas kelapa sawit dia. Dah dapat lagi ke? Dapat satu je tadi mula. Kali hari-hari ni ada ni ada kawan-kawan budak lain pun mancing juga sini. Dah gelap dah. Harap tak hujan lah. Ya. Kata dah 3 tempat tak dapat ikan lagi. Abang je kan. Dia mancing ni dulu, belum sejam lagi. Kumpau ke? Nampak? Oh, dia dapat lagi. Dia lagi. Tak adalah besar sangat. Anda dah dapat belum? Kita cari lagi. Simpan dulu. Ikan. Ada kemajuan sikit lah. Dia yang beria nak datang tadi ni. Bagi ikan dia semua kat dia. Meriah lah. Okey, 2 ekor. Dapat ke? Hari dah gelap guys. Jadi macam ni, kita balik lah. Dah gelap. Kita nak balik awal lah ni. Berapa dah? 5.30. 5.30 kan?
Sambutan pun dapat rekod, alhamdulillah. Nanti lagi datang lagi ya. Nampaknya dapat 2 ekor je, alhamdulillah. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Ha? Siapa yang dapat? Saya lah. Saya, dia Awak kumpau. yang dapat. Guys, dia kumpau guys. Macam balik dah nak hujan dah. Kita Okeylah, dah gelap. Kita gerak dulu. Budak-budak ni pun nak balik. Masing-masing balik semua. Kumpau. InsyaAllah kita datang lagi. Yang ni kita buat pemanas badan lah untuk satu lagi untuk mancing yang lebih best. InsyaAllah. Jom.